Kementerian Kesihatan KKM mengaktifkan saringan bersasar di semua pintu masuk antarabangsa negara bagi pengembara, khususnya dari India dan Bangladesh susulan kebimbangan penularan virus Nipah. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, kementerian kini berada dalam mod berjaga-jaga yang tinggi dengan tumpuan kepada pelancong dari kedua-dua negara berkenaan. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata pengembara dari negara berisiko akan melalui laluan khas dan mereka yang dikesan mengalami simptom seperti demam menerusi imbasan suhu akan diasingkan segera untuk pemeriksaan lanjut. Dan yang mustaknya untuk saya katakan targeted screening itu telah kita mulakan. Dan sejauh ini belum ada apa-apa yang jadi kita akan terus orang kata putih kata never let our guard down, jangan complacent, jangan selesa, kerana kita telah belajar daripada Nipah virus adalah juga fatal. Ini tu maksudnya mereka akan laluan khas ke? Mereka ada laluan khas, andainya ada indicator for fever dan apanya, dan kita akan call them, kita akan tarik dia untuk. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan unit bergerak saringan kesihatan jantung RHB IJN di Bangi. Katanya buat masa ini, saringan hanya dilaksanakan sejurus ketibaan di terminal dan belum melibatkan pemeriksaan di dalam pesawat sebelum mendarat. Mengenai kemungkinan integrasi saringan virus Nipah ke dalam aplikasi digital seperti MySejahtera, beliau berkata perkara itu akan ditentukan oleh Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Balas Krisis CPRC mengikut keperluan semasa. Kita sentiasa berhubungan dengan WHO untuk memastikan bahawa kita akan terus meletakkan appropriate measure tanpa kita berdengar juga tidak terlalu alamis, tapi kita pastikan kita mau letakkan langkah-langkah yang sewajarnya. KKM semalam dalam satu kenyataan mengesahkan tiada kes baharu wabak virus Nipah dilaporkan di negara ini susulan kejayaan membendung wabak penyakit itu sejak September 1999. Bagaimanapun, KKM berkata pihaknya kekal berwaspada terhadap risiko penularan rentas sempadan susulan kejadian jangkitan secara sporadik di beberapa negara lain.